Tiga sebab kenapa motor CBR 150 ni underrated. Sebab yang pertama, kalau korang kenal Honda CBR 1000, model dia lebih kurang macam ni je. Beza dia dekat enjin. CC dia lebih kurang macam motor kapcai, tapi performance ni lagi padu. Sini korang dah menang tau. Sebab yang kedua, sebabkan CC dia ni rendah, korang kena bayar road tax RM2 je tau. Untuk maintain dia punya servis, korang kena tukar minyak hitam dengan oil filter. Anggaran dalam RM50 hingga RM60. Sama macam kita servis motor kapcai kan. Baloi tau ni. Last sekali, apa yang paling tak masuk akal, harga motor ni RM13,800 cash on the road. Untuk bulanan, ikat 5 tahun, RM388. Itu untuk zero depo tau korang. Jadi, untuk korang nak cari skuter ke motor kapcai dengan CC yang rendah, baik korang ambil motor ni. Korang dapat design yang cantik, korang dapat warna yang baru, korang dapat performance yang on top. Lepas tu, ni banyak aksesori tau korang. That's the best. So, korang rasa motor ni lalai pula. So, korang rasa motor ni gempak tak gempak dengan harga yang macam tu kan? Orang ingat macam mahal, tapi sebenarnya tak mahal pun. Siapa yang berminat, korang tekan video dekat bahagian bawah. Okay? Korang jangan lupa tahu, kena share, komen dengan like. Nanti kita review motor yang best-best lagi. Bye-bye.